Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini 11 Oktober 2025 merupakan hari Sabtu. Kita telah mengadakan mini pesta sukan rakyat sempena dengan Hari Sukan Negara. Anjuran bersama PIBG dan pejabat penyelaras Kadun Seberang Jaya dan unit kokurikulum SK Bandar Baru Pedah. Mari kita saksikan. Menuju medan wira, semangat yakinkan menyela. Oh, bersama mencapai cita-cita, usaha dan berjaya demi nama Malaysia. Keep it up and don't give up, we're the best, so let's not stop. We can make it to the top. Hello, hai Kak Fatin. Apa perasaan akak dapat sertai mini pesta sukan rakyat pada hari ini? Saya berasa sungguh gembira kerana dapat menyertai mini pesta sukan rakyat pada hari ini kerana dapat bermain bersama rakan-rakan dan dapat bermain acara yang saya minati. Terima kasih. Sekarang saya bersama dengan Zarif. Hai Zarif. Hai. Apa yang awak belajar melalui sukan rakyat hari ini? Apa yang saya belajar hari ini ya? Saya dapat belajar mengeratkan silaturahim sesama guru dan juga sesama murid. Selain itu, saya dapat mengukir bakat terpendam melalui sukan-sukan seperti memancing, memanah dan lain-lain. Terima kasih Zarif. Assalamualaikum Cikgu Syawal. Waalaikumsalam. Apa harapan cikgu untuk program mini pesta sukan rakyat pada masa akan datang? Kalau harapan cikgu tu supaya sukan rakyat ni dikekalkan lah. Banyak lagi manfaat yang kita dapat, murid-murid pun seronok kan. Dapat menyumbang hasil-hasil daripada pembelian dan cara yang murid masuk diberi kepada PIBG, disalurkan kembali kepada murid balik. Itulah harapan cikgu. Harapan cikgu supaya program ini dapat dikekalkan. Terima kasih cikgu. Okey, sama-sama. Sekarang saya bersama dengan Puan Liza. Puan, bagaimana perasaan Puan dapat bersama-sama dalam program mini pesta sukan rakyat sekolah ini? Okey, pertama sekali saya rasa gembira lah. Lepas tu dengan sambutan yang sangat meriah tengok pagi ni kat belakang. Lepas tu kita tengok permainan-permainan pun permainan-permainan yang tradisional. So mengimbau balik lah kenangan-kenangan kita pada zaman 90-an, 80-an yang tanpa gadget dulu. So anak-anak dapat tahu banyak permainan sebenarnya yang boleh menyihatkan badan selain daripada gadget sahaja. So terima kasih kepada pihak sekolah yang menganjurkan aktiviti-aktiviti dan sukan untuk anak-anak sekolah Perdah lah. So terima kasih lagi sekali kerana bagi peluang kepada anak-anak itu untuk kenal beberapa permainan tradisional. Terima kasih Puan.
akak-akak SKBP. Apakah perasaan akak-akak datang ke program mini Pesta Sukan Rakyat hari ini? Rasa happy lah dapat jumpa semua-semua cikgu-cikgu. Rasa happy sebab dapat jumpa kawan-kawan dan guru-guru. Saya happy lah sebab saya dapat jumpa cikgu-cikgu, kawan-kawan. Saya pun happy dapat jumpa kawan yang lama, classmate yang lama dan cikgu-cikgu yang lama. Okay, bye-bye. Bye. Take my hand now, stay close to me, be my lover, won't you let me go, close your eyes now, and you will see there's a rainbow for you and me. Sekian daripada kru TV PSS SKBP. Terima kasih.